Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan pertama Liga Juara-Juara Eropah pusingan 16 terbaik. Feyenoord tumpas 0-2 dengan pasukan Inter Milan. Bayern Munich menang 3-0 ke atas pasukan Leverkusen. Benfica tewas tipis 1-0 kepada pasukan Barcelona. PSG tumpas 0-1 di tangan pasukan Liverpool. Alisson hero Liverpool. Selepas diasap bertubi-tubi oleh pasukan tuan rumah sejak daripada awal permainan lagi, Harvey Elliott yang masuk sebagai pemain gantian berjaya mencuri tumpuan dengan mencarikan gol kemenangan. Buat pasukan Liverpool tidak sampai seminit selepas dimasukkan, Liverpool ternyata didominasi oleh pasukan PSG sejak daripada minit pertama lagi. Mujulah ketagasan Alisson yang berjaya menyelamatkan 10 percubaan tepat yang dilakukan oleh pasukan tuan rumah. Liverpool yang dipaksa bertahan tidak mempunyai banyak peluang untuk menyerang, malah dipaksa untuk berkampung di kawasan sendiri oleh pemain pasukan Paris Saint-Germain yang begitu dominan mengawal bola. PSG hampir untuk berada di depan pada minit ke-20 menerusi jaringan bincang ke baris kelia, tetapi dibatalkan oleh VAR kerana offside. Liverpool tidak memerlukan peluang yang banyak, cukup sekadar satu momen berharga bermula daripada hantaran jauh Alisson yang menemui Darwin Núñez yang tenang mengawal bola dan kemudiannya melorong bola kepada Harvey Elliott yang ditinggalkan sendirian untuk dia melakukan placing cantik untuk meneruskan penjaga gol pasukan PSG, iaitu Donnarumma pada minit ke-87. Barcelona menang walaupun beraksi dengan 10 pemain. Barcelona yang berkunjung ke gelanggang lawan ketika menentang pasukan Benfica pada awal pagi tadi berjaya mencipta kemenangan tipis 1-0 walaupun terpaksa beraksi dengan 10 orang pemain pada sebahagian besar perlawanan. Pau Kubasi dilainkan kad merah selepas terjang keras terhadap pemain pasukan Benfica, iaitu Pavlidis pada minit ke-22. Disebabkan itu, Barcelona terpaksa bermain dengan lebih berhati-hati untuk menyerat segala tekanan yang diberikan oleh pasukan Benfica. Barcelona akhirnya berjaya memecahkan kebuntuan dengan satu-satunya gol yang berjaya dijaringkan dalam perlawanan ini menerusi satu gerakan cantik Rafinha pada minit ke-61. Kedudukan tersebut kekal sehingga whistle penamat dan ia sudah pasti memberikan sedikit kelebihan dan keyakinan untuk anak buah Hansi Flick kembali ke Spanyol nanti. Bayern Munich tunjuk tarikh sebenar. Bayern Munich menunjukkan tarikh mereka yang sebenar apabila mereka berjaya membelasah seteru utama mereka dalam Bundesliga iaitu pasukan Leverkusen dengan jaringan 3 gol tanpa balas. Harry Kane yang baru saja kembali daripada masalah kecederaan ternyata menjadi nadi utama kepada pasukan ke dalam Vincent Kompany itu untuk membawa bekalan yang cukup selesa ke laman Leverkusen nanti. Bermula dengan jaringan pertama Harry Kane menerusi tandukan hasil hantaran lintang Michael Olise pada minit ke-9. Bayern Munich terus mengarah langkah dengan memberikan tekanan demi tekanan kepada anak buah Xabi Alonso. Jamal Musiala kemudiannya berjaya meledak gol kedua pasukan pada minit ke-54 untuk memastikan mereka semakin selesa di depan. Leverkusen terpaksa menghabiskan perlawanan dengan 10 orang pemain apabila Nuri Mukiele telah dibuang padang akibat menerima kad kuning kedua pada minit ke-62. Harry Kane sekali lagi mendapat perhatian dengan gol kedua peribadinya dan yang ketiga untuk pasukan selepas dia menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-75. Leverkusen dilihat buntu dalam perlawanan ini dan mereka diharap untuk mencipta kejutan untuk bangkit semula dalam aksi kedua di laman mereka sendiri nanti. Kita lihat pula hasil pertama pusingan 16 terbaik untuk Europa League dan juga Conference League akan berlangsung pada awal pagi esok. Europa League, AZ Alkmaar akan berdepan dengan pasukan Tottenham Hotspur, Fenerbahce akan menentang pasukan Rangers, Sociedad akan bertemu dengan pasukan Manchester United, Roma akan menentang pasukan Athletic Club, Victoria Pleasant akan bertemu dengan pasukan Lazio. Conference League, Copenhagen akan menentang pasukan Chelsea, Panathinaikos akan menentang pasukan Fiorentina, Real Betis akan menentang pasukan Vitória de Guimarães. Xavi berminat untuk bimbing pasukan Manchester United.
bekas pengurus pasukan Barcelona, Xavi Hernandez, dilaporkan berminat untuk menjadi pengurus pasukan Manchester United. Seandainya mereka memecat Ruben Amorim dalam masa yang terdekat ini, bekas pemain antarabangsa Sepanyol itu juga telah mendedahkan perancangannya untuk menjual 3 pemain utama pada ketika ini, iaitu Andre Onana, Matthijs de Ligt dan juga Alejandro Garnacho pada jendela perpindahan musim panas nanti. Satu kelab daripada Arab Saudi mahukan Brahim Diaz. Sebuah kelab daripada Liga Pro Arab Saudi dikabarkan telah mengemukakan tawaran sebanyak 80 juta euro kepada pasukan Real Madrid untuk pemainnya iaitu Brahim Diaz. Real bagaimanapun tidak berminat untuk menjualnya pada ketika ini. Barcelona terus buru Bruno Guimaraes. Barcelona diberitakan masih meneruskan pemburuan mereka untuk cuba mendapatkan pemain tengah pasukan Newcastle, iaitu Bruno Guimaraes. Mereka bagaimanapun terpaksa berdepan dengan saingan sengit daripada pasukan Arsenal dan juga Manchester City. Newcastle mungkin terpaksa menjual pemain tengah mereka itu hanya kerana mahu mengekalkan penyerang utama mereka iaitu Alexander Isak. Manchester City sedang lepaskan Grealish. Selepas melalui beberapa musim yang agak mengecewakan, Manchester City dikabarkan akan melepaskan pemain sayap mereka, iaitu Jack Grealish. Walaupun terpaksa menanggung kerugian daripada penjualan tersebut, Tottenham merupakan antara pasukan yang berminat dengan pemain tersebut. AC Nayef Aguerd tarik minat Manchester United. Manchester United dilaporkan berminat dengan pemain pasukan West Ham yang dipinjamkan kepada pasukan Sociedad pada ketika ini, iaitu Nayef Aguerd. Pemain itu dilihat berjaya memberikan hasil yang cukup mantap sepanjang tempoh peminjamannya di sana. Selain itu, pasukan Sociedad juga berminat untuk mengekalkannya pada musim hadapan. Paris Saint-Germain sedang lepaskan Ousmane Dembélé. PSG sedang melepaskan pemain sayap mereka iaitu Ousmane Dembélé sekiranya ada kelab yang mampu untuk membayar lebih daripada 90 juta euro kepada mereka. Manchester United sertai saingan untuk dapatkan Adeyemi. Manchester United dilaporkan telah menyertai saingan untuk cuba mendapatkan pemain pasukan Borussia Dortmund, iaitu Karim Adeyemi. Bersama dengan mereka dalam saingan tersebut ialah pasukan Chelsea, Bayern Munich dan juga pasukan Paris Saint-Germain. Liverpool sasarkan Kingsley Coman. Liverpool meletakkan sasaran untuk cuba mendapatkan pemain pasukan Bayern Munich, iaitu Kingsley Coman, yang dianggarkan bernilai sekitar 45 juta euro. Newcastle juga dikatakan berminat dengan pemain tersebut. Liverpool sedang lamar Anthony Robinson. Liverpool semakin menunjukkan minat mereka terhadap pemain pertahanan kiri pasukan Fulham, iaitu Anthony Robinson, yang dilihat mempunyai potensi besar untuk menyertai mereka. Chelsea bagaimanapun turut meletakkan harapan untuk cuba membawa masuk pemain tersebut. Arsenal temui calon sporting director yang baru. Arsenal dilaporkan telah menemui calon yang sesuai untuk mengisi kekosongan jawatan sporting director telah ditinggalkan oleh Edu sebelum ini. Antara calon yang disebut-sebut berpotensi untuk berada di posisi itu adalah bekas pemain mereka sendiri yang juga pernah beraksi bersama dengan pasukan Chelsea, Liverpool dan juga pasukan West Ham, iaitu Yossi Benayoun. So itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.